SMK Hillcrest. Dengan ini meneruskan dengan anugerah berikutnya, Tokoh Anugerah Pengetua 2025. Anugerah ini bukan sekadar sebuah penghargaan, tetapi lambang keunggulan seorang pemimpin yang menjadi nadi kepada kecemerlangan. Tokoh ini dilahirkan pada 18 Disember 2008 di Hospital Pantai Bangsal. Beliau merupakan anak kepada pasangan Encik Muhammad Syairos dan Puan Saidatul Ashikin. Seorang anak yang berani melangkah ke hadapan, ceria dan sentiasa menyinari kelas dengan senyuman. Dengan visi yang jauh, langkah yang teguh dan semangat yang tidak pernah luntur, beliau terus menjadi pelita yang menerangi perjalanan warga sekolah. Di bawah naungan kepimpinan beliau, sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi sebuah taman yang subur tempat benih-benih harapan disemai, dibaja dan akhirnya mekar menjadi generasi berilmu dan berakhlak. Tokoh pada kali ini telah mengukir pelbagai pencapaian yang membanggakan. Antaranya, menerima anugerah pemimpin Mithali 2025 yang melambangkan keunggulan beliau dalam aspek kepimpinan dan pengurusan. Beliau juga berjaya meraih anugerah pengawas terbaik bagi tahun 2024 dan 2025 serta anugerah pengawas aktif bagi tahun 2022. Pencapaian serta penglibatan tersebut melayakkan beliau untuk ditabalkan sebagai Tokoh Anugerah Pengetua 2025. Dengan penuh rasa bangga dan sukacita, dipersilakan Muhammad Uzair Al-Qayyim bin Muhammad Syairos. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan. Semoga terus unggul memimpin dan menjadi inspirasi yang tidak pernah padam.